Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Skamer semakin canggih, skamer semakin bijak. Skamer menggunakan teknologi dalam digital untuk memperdaya anda rakyat Malaysia. Apakah teknologi yang terkini yang digunakan oleh skamer untuk memperdaya anda? Skamer menggunakan teknik AI, Artificial Intelligence, untuk mengubah suara pada wajah individu untuk memperdaya anda. Apa yang skamer buat? Dia akan menggunakan wajah-wajah, video-video, figura-figura ataupun individu-individu yang boleh dipercayai, seperti ustaz-ustaz, lelaki dan wanita yang berketerampilan baik, menarik dan juga boleh dipercayai, tenaga-tenaga pengajar, pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Apa yang skamer ni buat? Skamer ambil video sipulan itu. Contohnya yang pernah viral satu ketika dulu, skamer menggunakan video pemimpin yang merupakan ahli politik negara Malaysia, tetapi mengubah konten suara audio yang dikeluarkan tu. Dalam video tu, skamer ini menggunakan suara ahli politik atau pemimpin negara itu untuk menawarkan pelaburan-pelaburan, jualan-jualan produk. Dan sekarang ini saya lihat banyak dalam media sosial, mereka menggunakan wajah wanita yang nampaknya baik, alim dan bertudung, menggunakan teknik AI menawarkan produk-produk lucah ataupun produk-produk menjual ubat kuat. Guys, berhati-hati. Rahmat dah cakap, jangan mudah percaya pada video yang anda lihat itu. Cara untuk anda mengenal pasti sama ada video itu adalah video yang sahih daripada individu yang anda lihat daripada video tersebut ialah dengan cara anda pastikan semak terlebih dahulu setiap video yang anda lihat. Cara nak semak senang saja. Apabila anda melihat, katalah dia menggunakan portal berita, anda pastikan anda lihat melalui laman rasmi berita yang rasmi. Okey, apa maksud laman rasmi? Zaman sekarang semua portal-portal berita dia ada laman rasmi dia. Ataupun kalau dia menggunakan wajah individu atau menggunakan wajah saya, pastikan anda lihat video itu dari laman rasmi saya saja. Maknanya kalau kata ada page lain, ada media sosial lain yang mengeluarkan video saya, anda kena double check, anda kena semak dulu, confirmkan betul tak Rahmat yang cakap ni. Nak tengok macam mana? Pergi dekat laman rasmi Rahmat. Itu contoh yang saya ambil untuk diri saya lah. Sebab skamer pun menggunakan wajah saya menawarkan penjualan produk-produk dan nak memberikan giveaway. Dah lah saya beruniform ketika itu, saya menawarkan produk dan giveaway. Kan tak kena dengan pemakaian saya pada ketika itu. Diraja Malaysia, saya nak luluskan pasal giveaway dari Sufi Syahmi online store. Ni memang betul and bukan scammer. Awak beli produk saja, lepas tu hadiah boleh awak dapat. So anda semua berhati-hati kerana hari ini mungkin wajah saya, esok lusa mungkin wajah anda. Dan apa yang dia boleh buat? Macam-macam lagi guys. Dengan menggunakan teknik AI ini, mereka boleh menukarkan baju yang anda pakai tu kepada baju lain. Dan yang lebih dahsyat lagi ialah dia boleh buat anda daripada berbaju kepada tidak berbaju. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.